Tak ada penghantaran Tak ada. Kalau hantaran untuk Fatin berapa? Guys, Abayi kawan-kawan ajak pergi ngai. Abayi ni bukan kaki ngai guys. Bukan kaki ngai. Memang aku dah pergi ngai. Minta maaf banyak. Tapi kawan-kawan ajak pergi. Mari kita pergi ngai udang sekali kata dia. Lepas tu Abayi teringatlah baru ni kan Abayi makan kedai Kak Moh tu kan. Abayi lalu kat ni Abayi nampak lah satu kedai mancing ni. Ni Abayi nampak satu kedai ni. Bila dah halal Abayi beli ni biasalah Abayi suka share dengan korang. Dia Abayi buat. So kita tengok dalam apa ada. Abayi main terjah je ni. Abayi kedai dia. Jalan tu daripada Wakatapai tu pejabat pertanian Aceh nu nak pergi ke Aceh. Lagi ke Aceh. Ni kapal Batu 18 dah ni guys Dia kedai di sini guys. Ni kedai pancing NAM. NAM ni saya tak tahulah kenapa. So kita masuk tengok kenapa ada dalam kedai. Jom. Oi. So juga. Mana orang? Assalamualaikum. Mana orang? Ada adik. Saya nak beli ni. Saya nak ngai. Awak boleh recommend tak? Saya nak ngai udang. Tapi hak beginner dah tak sah tu ingat. Hak beginner. Ada? Alat ngai udang. Ada. Okey, boleh bagi tu saya contoh. Dia jual kan ni? Dia loose ke jual set lalu ke mana ke? Kalau yang set ada depan ni. Oh ni je. Kami buat combo lalu 4 kaki dengan 4 kaki 6 sini dia Ni mesek ni jual ngai udang eh? Boleh. Oh ya ke? Mana tengok tak? Dia sekali dengan meseng. Sekali dengan mesek berapa ringgit harga? Yang ni 28. Ha? 28 je. RM28. 28. Aku bajet ratus-ratus habis hari ni. Ni memang untuk udang ah. Memang tu. Ah. Ikan kecil pun boleh. Ikan kecil pun boleh lah. Oh, dua. Kalau ni jorang saja belah ni. Oh, jangan saja tu. Yang ni sekali Oh, meseng. hot ni ngai mana pergi ni? Yang ni dia punya Apa? Bukan kain. Oh, tahap benda tu macam tu. tak, Oh, tak, okey. tak. Tak dah. Oh, ni. Sekali dengan meseng dah Sekali Dak dengan nawak Lagi kan harga lain pula meseng awak. Oh, lagi. Oh, ini apa? ni mata kain kami Mata kain. repack dah. Okey. Semua harga sini RM1. RM1. Kalau ni untuk mata sop plastik, Oh, untuk pasal okey, plastik. okey. Ni ada berat dah. Ada pemberat dah. Oh, ni RM1 Okey, ni. Oh, ni. Ni yang jenis. Ni abi tahu. Ni untuk candak tutup. Tahu. Belah ni ada barat banyak lagi barat. Kenapa? Oh, ni baru candak. Udang ada orang pergi candak tau. Oh, ni Upah ni. upang sutong ni. Oh, sutong makan ikan warna purple Celaka sungguh sutong. Kalau untuk dua ni kami bagi, kalau beli 3 kami bagi harga 100 less kurang. Kalau beli 3. Ni menatang ni seekor ni. Kalau yang Yozuri ni dia harga tetap. Apa mahal pada jorang lah. Ya mahal sikit. Ya tu. Oh, memang kualiti lah. Maknanya memang ikan akan masuk. Yang ni memang laku. Memang laku. Ni Dia besar kedai. Kenapa lagi? Boleh tengok semua. Alat dek boleh tak apa. Boleh alat-alat saya bagi video Boleh Semua ada kan. Ui, banyak barang dia. Ni perak-perak dia ni semua berat. Sambungan dia ni Dia bagian apa? Ni cili. Ha? Cili. Cili. Oh, toh. Kau ni mata ni yang mana ni? Ni Jorang. semua jorang. Jorang Jorang. Ni jorang hok ada sini ni banyak kan. Kau murah. Oh. Tak mahal mana guys. Aku bajet harga-harga ni lah nak beli tadinya. Kau ni hok mahal ni kualiti ni. Ni hok 300 lebih ni. Pasal jenama ada sini jenama abu ada, Abu kami Ghasia ada, pen kami ada, Pen? Limax kami Hok ada. Soho je nama apa Soho? Yang biasa orang pakai Limax, Okey. abu dengan Seahawk. Guys, banyak kan. Kedai ni besar kan. Nampak macam kecil tapi masuk dalam banyak benda rupanya. Set ngai selesai. Sini ada belakang rumah air sini Kalau kata saya nak beli meseng suku, tali suku, ada jual belakang kan? Ada. Sini bagian mesin. Oh, ni. Oh, ni meseng ni Oh. Oh, meseng udang? Ya, yang 500, 800 saiz dia. Abayi beginner. Murah-murah ada? Mama ada. Mana? Ni tunjuk ratus-ratus. Yang ni Mana? paling murah. RM10 je. Meseng udang Mesin udang. RM10 sahaja Macam adik waktu besi. Okey. Dia beza dia ratus-ratus dengan RM10 Yang ni saiz dia 200, yang ni yang plastik punya lah. Oh, plastik. Okey tak tu? Yang ni dia tu sikit. Kualiti dia tu. Oh, hok ni hok macam Ni ni main tekan-tekan tu Ah. Oh, okey. Ni pakai pulas diri lah. Tali kalau habis, Tali kalau habis sini ada. ada tali situ. Ada. Tali berapa ringgit pula? Alah. Tali kami jual
bawah RM6 ada. RM6. Serendah RM6 ada. Okey. RM8 ada. RM8. Kalau nak yang biasa orang beli, Bravo, Asuka pun ada. Oh ni awak mahal lah. Ha. Eh awak tahu belaka Hangai. Dahsyat. Lama mana dah kerja sini? Dah 5 tahun, 6 tahun dah. Wow. Oh jarang orang kerja 5 tahun 6 tahun kedai Hangai guys. Memang dia bapuk lah. Okay, Bos baik. Oh bos baik. Memang baik insyaAllah. Siapa dia bos sini ya? Ustaz Mang. Ustaz kalau Ustaz Azman dengan Ustaz terus gebok. Dia guys ada belaka. Dia ada belaka sini guys. Jadi mana-mana yang nak main ngai, nak beli barang ngai tu, beli belaka sini. Beres belaka, no problem. Ada belaka. Tak ada benda tak ada kabur dia kata. Kita ambil set satu. Yang beginner yang beginner Ada yang beginner warna kuning. Warna kuning lah, warna kuning. Ambil ni lah. Okay. Kita ambil Anissa. Ini bagi dah. Lepas tu ni kenapa lagi kena ambil? Cukup. mata kain. Okey ambil cukup. Okey. Okey, nak ngai udang. Okey. Tak adalah mata kain je lah. Okey, beres ni saja. Kejap nak tanya. Apa ni kalau bayi nak beli banyak, boleh tolong atur ke? Nak beli banyak macam bayi nak beli untuk kawan ke, tolong atur kat bayi boleh? Oh, kami dah buat penghantaran lagi. Tak ada. Oh, tak ada penghantaran lagi service lah. lagi. Okey, apa? Lupa tanya nama siapa? Fatin. Fatin. Tak ada penghantaran Tak ada. Kalau hantaran untuk Fatin berapa? Abang Ji kurang Tin Okey. Terima kasih Tin. Nanti jumpa lagi Terima kasih. Kau bagus tak Abang Ji beli Bye. Okey guys, selesai. Abang Ji dah dapat mata kain, dah dapat corang untuk ngai udang. Mana-mana nak ngai tu baru beginner mari sini. 28 ya sekali dengan mata kain RM1 baru 29 ya guys. Jimat kos. Asal ngai mahal-mahal sangatlah. Bapak muhur tak pandai lagi tu. Okey guys, macam biasa, komen, follow, like and share bagi tahu kedai mana lagi bikin lagi. InsyaAllah Abang Ji akan sampai.